Pernah tak kita dengar sana sini? Apa itu AI? Kadang rasa macam hantu baru keluar dari filem Matrix. Tapi jangan risaulah weh. AI ni bukannya nak ambil kerja kita, cuma nak tolong sikit je. Kalau orang kelatih kata, tak dok gahpoh AI ni singkatan untuk Artificial Intelligence. Maksudnya kecerdasan buatan. Bukan buatan Malaysia tapi buatan manusia untuk bagi komputer pandai fikir macam kita. Kalau dulu komputer cuma tahu ikut arahan, sekarang dia boleh belajar sendiri. Macam budak sekolah, mula-mula kita ajar 2 tambah 2. Lama-lama dia dah tahu beza antara nasi lemak dengan roti canai. Sebenarnya AI ni dah lama masuk dalam hidup kita. Hang guna Google Maps, tu AI tunjuk jalan. Buka TikTok, dia tahu hang suka tengok video kucing guling atas meja, tu pun AI. Kat hospital, AI bantu doktor baca X-ray. Kat rumah pula, AI boleh bagi cadangan resepi bila tengok peti ais anda kosong. Hang ada telur je, buat telur bungkus lah weh. Bak kata orang utara, AI ni lah ni macam kawan pandai tapi tak pandai membebel. AI bukan saja untuk orang IT. Petani boleh guna AI kira baja. Cikgu boleh guna AI buat latihan murid. Doktor guna AI untuk kes kanser. Malah kedai nasi kerabu pun boleh guna AI nak kira kos bahan. Pendidikan pun berubah. Dulu kita hafal semua nota, sekarang AI boleh tolong jelaskan. Tapi awas, jangan harap AI buat kerja sekolah untuk kita semua. Nanti cikgu senyum, tapi dalam hati dia menangis. AI ni macam pisau. Kalau guna betul, boleh potong bawang. Tapi kalau salah guna, habis jari kena. Jadi kita kena bijak. Jangan percaya 100% apa AI kata. Kita manusia masih kena guna akal. Kalau AI tersalah kira, jangan marah dia. Marah diri sendiri sebab tak semak. Janggeh sehroh bulat-bulat, kang kehnah keh lentong, nyesal dok sudoh. Akhirnya, AI ni bukan musuh, tapi kawan. Dia bantu kerja kita, bagi idea, cepatkan masa. Tapi yang beza manusia dengan AI, kita ada hati, perasaan dan kemampuan nak buat lawak. Jadi lain kali kalau orang tanya, AI ni apa? Jawab senang je. AI ni kawan kita, tapi jangan bagi dia jadi bos hang. Sekian. Saya Dr. Azman, nak pi minum teh tarik dulu. Biar AI yang buat slide hari ni. Tekan butang like dan subscribe untuk episod-episod seterusnya.